الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jadi alhamdulillah masjid kita ni Allah Ta'ala telah beri satu ilham. Aku mana masuk boleh maulud ni, kita buat program setiap waktu lah. Subuh, duha, semua cara bab maulud. Jadi sebulan maulud tu boleh habis sirah Nabi. Boleh berlalulah sebulan kita tu getilah sirah pasal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sambung hak Ustaz Aziz malam ni. Tuan Guru Haji Abdul Aziz. Tok guru kita tu. Kita ngaji muda lagi. Ya baiknya orang tu ini mari baca kitab dulu. Dia ingat ada hari tu. Dengar yang belajar. Ni lama. Jadi Ustaz Aziz semalam dia berhenti sekat Nabi Beranak. Dia tajuk dia tu berhenti sekat kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya sambung lepas pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Tuan-tuan, orang Arab Mekah, penduduk Mekah, Mekah, apabila ada bayi beranak, Mekah ni telah menjadi orang panggil adat dia ni. Bila ada bayi beranak, dia akan beri bayi ni ke ibu susuan pergi nyusu di luar Mekah. Disusu oleh puak-puak Badui. Dan Arab ni dia ada Arab Hadari, Arab pandai Mekah. Ia ada Arab Badui, Arab hak luar pada bandar. Arab hak hidup dia pindah-pindah. Dia tak duduk setempat. Orang Arab Mekah ni dia duduk setempat. Dia ada mana peradaban dia, ada rumah, ada kedai roti, ada supermarket begitu, ada lakodah. Arab Badui ni dia berpindah-pindah. Dia duduk setempat. Ada dia tengok tempat, ada punca air, ada upu-upu, unta dia, kambing dia boleh bala di situ. Bila habis musim, dia pindah di lain pula tempat dia tu. Jadi Arab Mekah ni, bila anak beranak, dia akan beri ke Badui ni nyusu. Di antara sebab dia, sebab dulu, zaman dulu ni, penyakit ini dia tidak serupa len. Len ni perubatan maju. Ada vaksin tu, vaksin ni, macam-macam doktor, pakar. Dulu dok. Sebab tu
statistik kelahiran ni selamat ni, populasi manusia ni, bila sains perubatan mula maju, ni maju, ada macam-macam perubatan vaksin, peta, doktor, pakar, sakit kuat. Populasi manusia melonjak naik. Tengok. 200 tahun dulu 1 bilion ya manusia. Hari ni dekat 8 bilion. Berganda naik. Sebab kelahiran hak mati ni kurang. Lepas tu hak tua ni kau dia kau ada ubat. Jadi statistik manusia ni melonjak kata berapa bilion. Dulu 1 bilion ya. Jadi dulu penyakit ni dia ada bandar. Bandar banyak penyakit. Jadi salah satu sebab orang dulu dia anak kepada duit ni sebab nak lari daripada penyakit. Sebab duduk dulu udara molek bandar ni udara kat molek dah. Makan macam-macam. Badui ni dia makan barang-barang organik. Jadi dia beri ke badui dia nyusu. Anak jadi lasak. Tubuh budak ni jadi antibody dia kuat. Lepas tu dia jadi lasak yang membesar dengan badui kan. Dia jadi lasak. Dan dia antara lagi puak-puak Mekah beri ke badui ialah kefasihan bahasa Arab. Bahasa Arab asal. Badui ni bahasa Arab asal. Bahasa Arab Mekah ni cara gaul dah sebenarnya ni dekat Arab kecek Melayu. Ya kecek Melayu, ya kecek Urdu, ni cara gaul. Sebab Mekah ni bukan lon ni ya kita tahu. Zaman dulu tu kita buat haji dah, kita tahu pokok luar ada hari dah. Jadi bahasa tu campur. Jadi nak jaga kefasihan bahasa ni badui. Sebab tu tengok ulama kita ada syahid dari bab nahwu tu oleh orang ngaji ilmu bahasa Arab atau Quran nak memahami makna-makna Quran kalimah tu dia akan rujuk cari syair Arab lama, Arab kuno, mana buku asal Arab gapo makna dia boleh pakai. Dia boleh sebut kalimah ni lagu mana dia sebut. Lepas tu yang ambil orang Arab tu kita lah pun kita lah ni kita atau baru dah faham mana dah orang tua dulu Kelantan kecil orang tua dulu dah faham dah apa lagi orang baru ni kau dah faham tu bahasa asal. Jadi bui ke puak-puak badui. Di antara salah satu puak ni ia menyusu ke anak ni ialah Bani Sa'ad. Bani Sa'ad. Arab ni ia banyak. Ia asal Arab sungguh Arab Yaman. Dia panggil Arab Aribah, Arab Yaman. Mana orang tua lama sungguh Arab Yaman. Dia panggil keturunan Qahtan. Keturunan Qahtan. Arab Mekah dia panggil Arab Musta'ribah. Nabi Ismail ke Arab. Nabi Ismail ke anaknya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim orang Yunus Mesopotamia Iraq Babylon. Dia hijrah hari lepas ada Namrud dia pergi hijrah hari ke Palestin tebing barat. Tu Israel ni ya. Dia hidup situ. Lepas tu oleh anak ni dia pun Siti Hajar nikah. Boleh anak sulung nama Ismail. Okey Arab. Okey Arab. Jadi bila boleh tu seburulah bini tua ni suruh hidup lain. Maka Nabi Ibrahim bawa
Ismail ni, Nabi Ismail pergi satu lembah. Lembah tu lah Mekah. Kalau orang biasa pergi Mekah, kita duduk atas hotel, kita tengok Masjid Haram ni kan. Kita tengok keliling dia. Kayak bukit tu. Cuba tengok molek bentuk bumi asal dia. Hotel tu bukit tu dia taruh apa lah bukit dia taruh. Tapi kalau kita tengok bentuk asal dia, yang lembah gitu ya. Ayah. Lembah gitu. Gini. Lembah. Ni keliling bukit dalam gitu. Keliling tu bukit tu. Bukit. Sebab tu dia panggil lembah. Mekah ni. Maka kita tinggal situ kan. Bila kita tinggal, Arab Yaman ni nak pergi jual beli di Syam ni. Ia kena lalu kau ke bawah ni Yaman, Saudi kau Madinah, Jordan, Syam. Jadi nak pergi jual di Syam. Masa turun bawah turun maju lebat lah. Legong. Mana kita? Oh lupa lah. Maju. Jadi dia kena lalu kau. Bila dia lalu, masa tu Allah Ta'ala beri mukjizat dia. Maknanya ikhlas cerita lah, mungkin ustaz cerita dah. Tubik air Zamzam. Jadi hak duduk di situ Nabi Ismail dengan mak dia. Jadi orang lalu situ tengok ada air. Payah nak ada air. Tengok pada pasir tu. Jadi lalu berhenti situ. Nak topel, minum, makan, berehat ke apa. Kena minta dengan Ismail Hajar. Moga dia temu dulu jadi hak dia. Maka buat-buat Arab kota ni minta topeng nak duduk. Topeng nak start duk buat rumah gapo. Lepas tu Nabi Ibrahim mari pula perintah buat Kaabah gapo jadilah. Gak jadi. Jadi Arab dia ada Arab kota. Nabi Ismail ni yang nikahnya Arab Yaman tu keturunan kota tu nikah. Maka tubiklah keturunan ni Qurah ni. Nah, Adnan ni Qurah. Jadi dia bukan asal Arab, dia di Arab ke. Asal Palestin duduk situ kecek bahasa Arab. Kau baik. Apa kaya Arab jadi di Arab ke. So koloni lah ni. Mesti bukan Arab. Mesir bukan Arab, Iraq bukan Arab, asal Parsi. Lagi atas Syam bukan Arab. Arab ni Yaman, Saudi, Oman. Tu Arab. Atau naik atas Bahrain. Asal. Tapi bijaknya buat sahabat ni, bijak. Bila dia masuk buka wilayah, ia tukar habis bahasa. Kan mesti kecik Arab. Palestin kecik Arab. Dulu bukan Arab. Habis Syam, Iraq kecik Arab. Maka orang kata Arab semua di Arab ke dia bagi. Andai kata dulu sahabat-sahabat sini masuk Islam kecik Arab aku. Arab itu. Tak ada Melayu ni buat Arab kan. Arab ustaz ibah bagi. Jadi mana daripada Adnan Tubik Quraisy. Lepas tu ada banyaklah kabilah-kabilah dia tu. Di antara salah satu Arab asal ni Bani Sa'ad. Dia ada wanita dalam puak Bani Sa'ad ni, dia nama dia Halimah. Dia panggil Halimah tu Sa'diyah. Jadi dia kata lelaki dia ni nak pergi di Mekah. Bila dia boleh anak, sebab nak menyusu anak orang ni kita kena ada susu. Tak boleh menyusu kalau tak ada susu. Maka kita kena boleh anak. Bila dia boleh anak, dia pun buat dia hak boleh anak ni nak cari anak susu pakat pergi di Mekah. Jadi di Mekah. Bani Sa'ad ni duduk Taif. Orang biasa pergi Mekah. Kita pergi Mekah kita turun bawah sikit Taif. Kampungnya tu lebih juga 50 kilo.
Rumah lah Kayamel tu 50 kilo tu bawah. Dulu naik otor. Kita betul. Lah di dulu naik otor pergi apa Mekah. Jadi buat-buat wanita ni ambil budak. Hak ni tawar nak dia. Hak ni tawar nak dia. Hak ni ambil. Tapi Nabi kita ni orang tak siambil. Nabi kita. Sebab dia anak yatim. Dia anak yatim. Pok dia tak ada. Jadi buat-buat nak menyusu ni, dia bukan orang ambil saja, dia ada upah menyusu ni. Jaga budak ni, 2 tahun jaga ni, ada upah. Jadi buat-buat ni mikir kalau ambil lah Muhammad ni, budak ni, siapa nak bayar? Ni dia tak ada upah, dia anak yatim. Memang Abdul Muttalib ni pala pekah, tapi miskin, bukan kaya. Ni sebab Abdul Muttalib ni harta dia habis ke kampung tu. Orang mari haji dia tanggung makan. Orang mari haji dia tanggung minum. Dia kada Baitullah. Dia ada cara. Jadi harta anak-beranak dia ni memang habis. Situ. Tak saya ambil belakang. Bila tak saya ambil, Halimah ni, dia tak ada baby. Orang lain yang ambil belakang dah. Tak kira kita nak balik. Kosong je. Ni, apa kata aku tak lelaki dia? Lagu mana kan? Kita ambil budak ni. Ni, kita ambil. Suami dia sebut, molek kau. Moga-moga ni ada berkat budak ni. Kita ambil. Dia pun ambil. Ambil. Bila ambil, Halimah ni sewaktu dia mari, susu dia ni kering. Susu dia kering sebab Taif masa tu tak ke kemarah. Bila tak ke kemarah, susu dia kering, susu kambing dia kering, susu tar dia kering, nak makan. Bini kita lah ada kalau nak susu nak makan. Tak makan susu dia kering. Dan susu dia kering. Tapi bila ambil Nabi kita ni, Allah Ta'ala berkat dia. Susu dia penuh. Yang ambil ni, susu dia penuh. Dia pun ngopek. Wis susu. Susu. Nabi kita, kenyang. Anak dia ada anak. Ada tina nak menyusu, dia mesti ada baby juga. Baru dia ada susu. Anak dia nama Abdullah. Boleh tupai juga. Minum susu. Tok lelaki apa kata? Berkat budak ni. Lelaki kata. Kata berkat budak ni. Tengok. Sebab tu lah. Ni. Buatlah kebaikan ni. Buat. Dengan siapa hanya buat kebaikan. Kita tak tahu. Keberkatan Allah Ta'ala mungkin ada ke dia. Kita tolong orang hari ni. Kecil kita tolong. Niat lillahi ta'ala. Tabarakallazi biyadihil mulk. Maha berkatlah. Zat yang dalam genggaman kuasa dia lah. Kerajaan. Kekuasaan. Di tangan dia. Segala keberkatan, nikmat, kesenangan yang kita tengok atas muka bumi ni. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Tidak ada satu pun yang tengok nikmat melainkan berkat dia. Dia menjadikan benda tu ni. Sebab tu buatlah baik niat Maha Suci Tuhan. Aku buat kebaikan ni, memohon keberkatan Raja yang Maha Berkat. Mana tahu tiba-tiba kita kerja naik kakak. Tuhan susung kita. Nego kita tiba-tiba maju. Apa sajalah. Jadi buat balik. Baby ni, Nabi kita nak balik. Datuk lelaki tu. Buat balik. Kambing dia pun boleh perah susu.
Boleh bukan susu pula. Yang kata jadi hijau dah pula ni. Halimah sendiri sebut, aku ambil budak ni. Dia sebenarnya segentok ke ya. Okey, kita rekod ni ada dalam Rahimul Mahtum. Dia sebut Halimah ni cerita. Rupa-rupanya berkat budak ni ada. Muju ambil. Lepas tu dia pegang. Siapa 2 tahun? 2 tahun. Betul lah susu. Ibu susu dia ni habis dah susu. Maka nak atas kelik. Bila nak atas kelik, dia pakai cek atas lelaki. Molek kita pegang lagi pula. Kita pegang lagi. Sebab kambing kita pun sehat, beranak kotor kita pun sehat, beranak kita pegang lagi. Untuk lelaki aja tahu dah kena pergi aja kamu dia ni. Dia kelik kamu. Maka kelik. Siapa di Mekah? Dia. Jumpa lah Aminah. Maka cerita lah Halimah ni. Dia kata, kalau boleh nak cik budak ni biar kita pegang lagi lah. Dia tahu dah dia hidup dia berkat. Sebab bahaya Mekah ni penyakit macam-macam dia kata. Budak mati, hak tu mati, hak ni mati. Dia kita pegang. Maka Aminah ni pun bui. Apa? Balik. Buat balik lah kampung dia dulu. Dia pun pegang suka lah. Suka. Siapa Nabi kita umur 4 tahun. Nabi kita siapa umur 4 tahun, satu hari dia pergi main. Tepat ayah susu dia lah. Ayah susu dia ni kepala ambil. Dia main lah dengan adik-beradik dia. Adik-beradik susu ni adik-beradik dah. Pak susu, mak susu ni supa. Mak pak. Dia main. Tiba-tiba mari 2 orang malaikat. Mari 2 orang. Mari jalan sampai dekat Nabi kita. Salah satu daripada malaikat tersebut. Dia ni dah. Malaikat tu dia. Dia. Maka malaikat satu tu pun ambil rebah meletai molek letak. Ni peristiwa Nabi kita dibelah jatuh. Maka dia belah. Dia belah hati. Bukan belah batin ni dah. Apa kita tengok oleh TikTok. Mereka belah ni. Okey belah tu ni. Ni belah sungguh. Sebab anak ayat aku tengok ada kesel belah tu ada. Bukan kata bomo aku belah ni. Lebih hati-hati tak tepi. Ni belah sungguh ni. Dah. Cuma Allah tak cabut asal sakit apa tak ada. Buat tobik lah. Ada. Jatuh hati dia. Malaikat buat satu benda berpagai hitam. Malaikat ayat ni lah bahagia setan ni dalam diri. Bukan hati Nabi semak, bukan. Pintu setan masuk. Kita ni dia ada pintu dia. Pintu tu dia buat. Sebab tu Nabi ni dia tak ada kita. Tengok kita ni. Ada ke? Kita ada Nabi. Ngotek. Dia ni tak ada. Hak uduh tu tak ada. Dia tengok pitih mana. Kalau kata pitih ni kita abah dah. Dia tak ada. Bisikir uduh dia tak ada. Kita ni ada kita nak belawai. Dia tak ada. Dia memang hak ramai. Buat. Habis. Bila buat dia basuh. Hati ni cuci. Tutup balik. Lepas tu malaikat pun cok. Khatam nubuwah. Dia panggil dia cok. Tak belakang. Nabi kita ni dia ada cok ke Nabi . Dan Nabi yang ramai Nabi ni, Nabi kita sore ada. Sebab dia penutup Nabi-Nabi. Jadi dia lah kena adanya. Allahu wahdah itu dia. La syarikalah Muhammadun abduhu wa rasuluh. Tabakir dia. Besar telepati. Sebab tu Yahudi nak clear. Yahudi masih ingat cuma nak tengok belakang. Ada sebut dalam kitab dia.
Jadi bila pergi malaikat. Adik-beradik dia ni ada ibu. Mati ya. Adik itu ada mati ya. Yang bunuh kat orang tu. Kaju mak dia ni. Dah anak orang tu. Dia nak bunuh siapa pun dah. Pergi tengok Nabi dalam keadaan pucak. Pucak. Habis yang sudah lah. Jadi Halimah ni dah agak-agak kena bagi luar. Dia habis di jim dah. Takut dia. Maka yang ambil Nabi kita ni buat kelik. Di Madinah. Di Mekah. Atau lah. Dia kata tak boleh dah. Ya tu. Minta maaf lah. Berlaku benda sikit. Cerita. Kebondo Nabi. Tak kerja. Mak Nabi tak kerja. Dia kata. Tapi memang aku ketika mengandung bayi ni. Aku memang nampak benda-benda boleh pun. Keluar cahaya daripada tubuh aku. Macam-macam tak boleh. Tak boleh. Hai kata. Lepas balik anaknya. Maka Nabi ni dia membesar pula dengan mak dia. Masa tu umur 4 tahun Nabi kena belah ni umur 4 tahun. Dia Nabi kita kena belah ni ulama sebut ada 4 cerita. 4 masa dah. Itu ni di antara riwayat kuat lah saya. Kedua masa dia umur 10 tahun. Cuma riwayat ni kurang kuat. Dia belah. Dia masuk dia buat rezeki. Dia masuk sakinah. Batu Nabi ni kuat ganda apa tadi? Tuhan masuk ketenangan dalam jiwa dia. Masuk. Bini tahu pinggir depan muka sahabat itu ni. Apalah kata. Dia sebut. Nak kita gajah dah. Depan saya aku tahu pinggir tu nak sahabat. Nabi dia tenang. Orang kata Raja Hima sesak lah, sihir lah, macam-macam. Ngagu. Tenang. Ni tak ada macam kamu. Tuhan masuk jiwa dia. Sakinah. Ketiga. Katanya. Nabi ni dia belah. Katanya. Masa Islam. Ni kuat awak. Dan riwayat yang paling kuat sekali riwayat ni. Nabi sewaktu sebelum Isra Mi'raj dia dibelah dada dia lah. Kepak dia ingat. Jadi kepak tu dak ni. Jadi atas duduk dengan mak dia. Bila duduk dengan mak dia ni sampai 2 tahun, dia kena belah 4 tahun. Dia balik Mekah 4 tahun. Dia duduk dengan mak dia sampai 6 tahun, 2 tahun. Mak dia berasa nak pergi tengok kubur ayah dia. Abdullah. Kita pergi tengoklah kubur ayahmu. Abdullah ni dia tak ada di Madinah. Sewaktu dia pergi nego di Syam, dia balik daripada Syam, dia meninggal di Madinah. Nabi itu. Anak beranak dia di Madinah. Anak beranak dia di Madinah. Sebab Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Bin Abdul Manaf. Abdul Muttalib ni tok dia. Tok dia Nabi kita ni tok dia. Orang Madinah. Beranak di Madinah tok dia ni nama Syaibah. Tercerita dia kan buat. Ini cerita ambo ni dapat Abdul Muttalib. Mulakah lalu masa Nabi. Abdul Hashim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dia menikah dengan orang Madinah. Toki dia dah. Toki dia ni menikah dengan orang Madinah. Bila menikah dengan orang Madinah, boleh Abdul Muttalib ni boleh. Abdul Muttalib ni nama Syaibah, nama dia sebenar. Syaibah. Boleh betul. Tapi toki dia ni duk jaga engkau. Cuma dia pergi nego di Syam, dia singgah di Madinah, nikah dengan orang Madinah. Bila nikah dengan orang Madinah, boleh Syaibah ni. Boleh Syaibah.
Tapi mak dia yang mau jaga mak kelik anak ni. Aku tak sini duduk Mekah dengan anak aku. Kamu nak kelik Mekah, kamu kelik lah. Jadi tak duduk lah. Syaibah ni tak balik Mekah. Duduk bersama Madinah. Jadi tanya dia ayah dia ni. Duduk pergi mari nego ke apa, mati di Syam. Mati di Syam. Bila mati, dia anak Manah ni, Abdul Manah ni, dia ada 4 orang anak. Dia ingat ada kan? Tokinya dia ada 4 orang. Hashim, Muttalib, Naufal, Abdul Syam. 4 orang. Hak sulung dia ni, toki Nabi ni, hak sulung. Bila dia mati, dia ada adik nama Muttalib. Jadi Muttalib ni, bila habis dia mati, tak ada orang jaga Mekah. Dia tak sini cabut titih dia ni. Tak ada anak beranak dia ni sebab Mekah dulu berebut. Ia bukan Bani Hashim aja. Ia ada banyak lagi Bani lain hidup nak jaga Mekah. Bukan anak beranak Abdul Manah aja. Abdul Manah ni ada adik-beradik lain. Banyak. Abdul Dar. Kau nak ambil mereka tu. Waris-waris dia. Jadi Muttalib ni dia pergi panggil anak dia Syaibah. Anak Hashim ni dia panggil di Madinah. Dia kata, "Mu lepas anakmu, aku nak pergi di Mekah." Sebab apa? Dia kena ganti pak dia. Pak dia tak ada. Mak dia pun lepas. Lepas tu, bila dia masuk Mekah, dia gendong Syaibah ni. Muttalib ni pak darah yang gendong Syaibah. Dia masuk Mekah, bila orang tengok, oh ni Abdul Muttalib, hamba Muttalib. Tu asal nama dia. Oh ni hamba Muttalib. Bukan hamba dia, anak saudara dia. Muttalib tu tok saudara Nabi ni. Nama tok saudara Nabi kita Muttalib. Abdul Muttalib Syaibah ni anak saudara dia. Dia bawa balik. Itu asal dia. Sebab tu Nabi tu anak beranak dia ramai Mekah. Aus ni Khazraj ni. Mak dia tu keturunan Khazraj. Mak dia. Toki dia. Nenek dia. Nikah. Anak beranak ramai. Jadi mak dia bila nak pergi tengok ayah, kubur ayah dia, pergi dengan toki dia Abdul Muttalib lagi. Tok dia, mak dia. Lepas ada seorang lagi. Ummu Aiman yang ambil. Hamba. Dia pergi sampai di ziarah kubur pak dia. Dia balik tengok jalan, mak dia tak ada. Mak dia tak ada. Bila mak tak ada ni, tok dia ni, Allah ya kata siye, kau cucu aku. Oh, tak ada. Mak pula tak ada. Supaya kita tahu kita tak boleh cucu, banyak orang boleh cucu. Dia kasih ke cucu dia ni, dia jadi kasih Allah. Siapa lah, mak dia tak ada, ayah dia tak ada. Aku lah, atuk dia tepat yang kata. Maka dia ambil duduk dengan dia. Dia cara. Abang Talib duduk cara, atuk dia cara Nabi itu ni. Dia sayang, lepas muda pula juru. Sayang. Bahkan di riwayat ke, Abdul Muttalib ni petek-petek dia duduk depan Kaabah. Dia ada kursi dia lah, tikar dia kita kata. Kursi lah tempat duduk depan Kaabah ni. Petek-petek. Orang biasa pergi Mekah ke tengok Aitai Molek Mufti Saudi dia duduk depan Kaabah. Orang pun mari tanya soalan pula, fatwa, jawab. Lebih kurang gitu ni. Ketemu dia duduk. Kursi dia tak ajar orang duduk. Abdul Muttalib ni. Tak sehat orang luar. Anak dia sendiri duduk. Abdul Muttalib ni ramah anak. Ramah. Dia 10. Bini 5. Abdullah adik-beradik dengan Abu Talib. Pak dengan Ali dia semua. Tu sepok semua. Abad tu bila dia nak ada, dia panggil Abu Talib. Mu cara anak saudara mu. Sebab dia beradik tu. Hamzah
dua beradik dengan Sofia. Abbas mak lain. Abu Lahab mak lain. Mak lain. Kursi dia tak ada orang lain. Abbas ke, Abu Talib ke, Hamzah ke, Abu Lahab ke, tak duduk kursi dia. Satu hari Nabi pergi duduk. Dia duduk atas tu. Anak-anak dia hak jatuh ni lari, mulai duduk kursi tu, mulai duduk. Abu Talib kata apa? Oi. Lagi. Ya saya kau cucu ni jangan lagi. Fa wallahi yazbuk. Demi Allah. Inna lahu la sya'na. Bodoh ni akan jadi orang besar sini. Ya Nabi dia duduk sini ambil Nabi itu tak. Pun main dia hotel apa mak kata cucu. Cucu ni. Tu. Tai dia duduk dengan tok dia. Lepas tu bila tok dia nak mati, dia pun panggil Abu Talib, dia pesan. Abu Talib mau ingat ni. Aku tak ada nak cara budak ni. Maka Abu Talib ada cara itu. Untuk sambungnya seterusnya Ustaz Ayu. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana Allahumma tahhir qulubana Allahumma rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.